sempena dengan 60 tahun penubuhan MARA. Saya mengucapkan tahniah kepada pengurusi, kepada ahli-ahli majlis, kepada pengurusan, kepada pegawai, kaki tangan MARA seluruh negara. Dan tentunya kita mahu bahawa aspek-aspek yang menjadi teras kepada perjuangan MARA ini akan diterjemahkan dengan penuh komitmen untuk pelaksananya demi anak bangsa kita. Dan pada hari ini kita berhimpun sekali lagi untuk menyatakan suatu tekad besar terhadap satu lagi agenda nasional, iaitu menjadikan industri halal sebagai medan strategik untuk mengangkat martabat negara, memperkukuh ekonomi Bumiputera dan membawa produk halal Malaysia ke pentas dunia. So memang semua produk kita perlukan ialah sijil halal. Untuk semua rakyat Malaysia boleh beli tanpa rasa ragu-ragu. MARA juga membimbing kami untuk terus pergi lebih jauh, di mana dia menawarkan program Gate to Global supaya kita dapat menembusi pasaran antarabangsa. Kami rasa ini adalah peluang terbaik untuk kami memperkasakan dan memperkenalkan produk kami kepada masyarakat Bumiputera. MARA 60 tahun. Selamat ulang tahun ke-60 MARA.